Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, anda hendak melancong ke Korea Selatan lah. Dan terutamanya untuk ke Jeju, terutamanya lah. So, hari ini saya berikan tips-tips untuk anda sebelum melancong ke Korea Selatan tahun 2026 ini, apa yang perlu anda sediakan. So, pertama adalah kos penerbangan lah. Sudah tentu akan anda melihat apakah kos penerbangan yang paling termurah untuk anda. Biasanya dia ada transit 2 kali lah. Kalau ke Jeju, flight dia akan buka pada pukul 8 pagi, okey? Dia bukan 24 jam, 8 pagi, lepas tu dah tutup balik lah. So, artinya flight kita akan sampai pun dah pukul 11, pukul 12 lah. So, flight biasanya ada 2 transit. Biasa kalau Malaysia dia akan transit ke Singapura, dan Singapura akan transit ke Korea, dan kemudian Korea ke Jeju. Itu dah cara dia, okey? So, cari penerbangan anda yang paling murah. Alright? Dan artinya nak murah, biasa 6 bulan sebelum setahun sebelum kita pergi melancong, kita dah cari tiket yang termurah lah, dapat lagi murah, okey? Kedua, itinerary. So, kenapa saya mengalahkan anda untuk melancong ke Jeju? Kerana dia sebuah pulau. Pulau yang kecil saja, tetapi terdapat banyak pilihan untuk anda pergi. Saya telah pergi ke, dalam masa telah bercuti selama 6 hari 7 malam di sana. Dan kita telah pergi ke Teddy Bear Museum, Kalandia Hill, Yomeriko, Jombang, Odolgoy, Hello Kitty, Jeju Fort Violence, Udo Island. Udo Island saya pusing satu hari sajalah, tak tidur sana. Snoopy Garden, Manggavu Lava Tube, Yongbyon Group, macam-macam tempat saya pergi. Saya pergi bukan 15 tempat masa 6 hari 7 malam ni. Sebab kita dah buat itinerary kita yang lengkap. Okey, dan kita telah ambil 3 hotel kita pilih. Tiga hotel kita dah pilih supaya memudahkan perjalanan kita nanti. So, kalau hotel, baik pilih hotel yang berdekatan dengan laut. Okey, kalau anda pilih hotel di bandar, memang cukup sukar untuk nak cari hotel tersebut. Kadang-kadang GPS tak jumpa. Baik cari hotel yang berdekatan dengan laut atau pantai, senang nak jumpa. Okey. Kedua adalah sewa kereta lah. So, kalau anda pergi ke Jeju, digalakkan jangan naik bas lah. Ramai mengatakan naik bas lebih mudah, tetapi dia membuang masa anda. Anda sebaiknya menyewa kereta lah. Sebab anda sewa kereta, pastikan anda telah mendapatkan lesen memandu antarabangsa. Okey, lebih kurang RM150 di Malaysia, dapat kat situ. Kemudian sewa kereta sana. Sewa kereta sana lebih kurang makan 6 hari 7 malam, dan lebih kurang saya kena dalam 1,200, tetapi saya mengambil insurans penuh, insurans kemalangan. Jika berlaku kemalangan ke atau apa, saya tak perlu bayar apa-apa. Kerana kita bukan pemandu yang mahir. Kita mandu di sebelah kanan, tetapi di Jeju di sebelah kiri. So, kita nak biasakan diri, kita akan buat banyak kesilapan. Okey, kesilapan yang kita terlanggar bongo, terlanggar macam-macam lah. Saya nak faham lepas 3 hari baru saya memahami bahawa nak mandu dengan cara yang cepat. Okey, so pastikan sewa kereta di Malaysia online, cari dan bayar, dan turun pada flight terus pergi ke tempat sewa kereta tersebut. Okey, amat mudah sekali. Anda baca di internet saja. Dan yang ketiga, yang seterusnya adalah insurans perjalanan. Insurans perjalanan amat penting. Jangan kita telah mengeluarkan belas ribu ringgit, lebih kurang kalau 6 hari 7 malam saya telah habiskan lebih kurang kat 15,000, dan insurans tak beli, ada masalah jika anda sakit. Sebab insurans murah saja, RM5 atau RM60 sudah anda boleh beli sebab insurans untuk satu keluarga anda. Okey, itu amat penting. Dan lain adalah di makanan lah. So, pastikan membawa makanan yang bercukupi dalam satu beg. Paste anda, nasi goreng anda, semua bawa cukup. Kerana di sana makanan halal kurang, kecuali di Jeju City. Jeju City kita pernah nak makan di kedai mama, kedai Arab di sana, tapi sekali makan 200 lebih untuk 2 orang. So, sepanjang perjalanan 6 hari itu kita makan menggunakan orang kata fast food yang kami bawa dari Malaysia lah. Kita makan sampai habis baru kita cari dekat Jeju City. So, itulah cara untuk mengurangkan kos, dan juga memang tiada makanan halal di sana di sepanjang tempat tu. Sebab selepas anda pada Jeju City adalah bandar, anda keluar saja tempat semua ada macam kampung-kampung saja. So, kedai makan memang tak ada. Okey, so anda kena bawa makanan anda dengan sendiri. Alright. So, dan lain adalah dari sana pembayaran semua menggunakan kad lah. Okey, anda tak perlu bawa cash, semua masuk ke dalam tu bayar kad. Anda masuk ke bayar kad. So, jika anda menggunakan kredit kad anda atau debit kad anda lah, tetapi saya mengalakkan anda menggunakan bank digital card di mana yang tengah popular sekarang itu Wise lah. So, saya ada link di bawah ni. Jika anda nak memohon Wise, anda mohon secepat yang mungkin, kerana bila anda mohon dalam online, dan anda akan dapat
approval seterusnya, dapat approval, tetapi anda harus memohon physical card. Nanti nak gunakan physical card itu untuk bayar untuk parking, untuk hotel, untuk masuk ke pusat rekreasi sebagai kad ni. So kad ni memang masa dalam seminggu hingga 2 minggu. So anda kena apply awal So link yang di bawah ni, dan saya masuk artikel penggunaan apa kelebihan kad WISE ini juga untuk anda nanti gunakan juga. Okey. Dan seterusnya dari segi bahasa, mereka berbahasa Inggeris agak kurang mahir lah orang-orang di sana lah. So kita kena banyak menggunakan bahasa tangan, dah fahamkan mereka lah apa mereka nak lah. Tapi dari segi komunikasi saya tak sukar, kerana kita pergi sebab GPS mereka menunjuk ke kawasan-kawasan yang pergi itu tepat sampai tepat. So tak ada masalah untuk anda mendapatkan ke situ lah. Dan selain itu juga jika anda sesat anda jangan panik saya pernah sesat sebab saya cari hotel di Tengah Manda. Okey, silap saya ke situ, saya hotel di Tengah Manda dan saya tak jumpa hotel ni. Kalau siap masuk ke hotel tersebut, ruang ni ada kecil-kecil banyak lorong-lorong. Memang kita akan keliru bila masuk cek hotel tersebut. Dan nama hotel pun ada hampir sama. Okey. So kita dah panggil call taxi, kita panggil taxi untuk minta hantar kita ke hotel tersebut. So kita bayar di taxi tersebut dia lah. So itu cara yang anda lakukan jika anda sesat atau lakukan apa masalah. Call taxi untuk bantu anda. Alright. So selain itu juga masa pulangan kereta, anda pulang ke kereta, esok nak balik kan, betul, pulang ke kereta dan nak balik ke hotel anda pun naik taksi jugalah, yang disediakan, dan anda kena booking taksi lebih awal untuk hantar ke airport. So airport buka pukul 8. Kami tu tak tahu, kami ingat airport buka 24 jam. Kami keluar daripada hotel lebih kurang pukul 5 pagi, flight pukul 9 pagi, 11 pagi kami keluar pukul 5 pagi, pergi ke hotel yang jarak lebih kurang 15 minit saja, gelap 4 pagi hingga pukul 6.30 boleh masuk lah. 6.30 kami tunggu kat luar kesejukan kawasan diri di sana So Jeju airport buka pukul 8. So anda gerak pukul 6 pun nice jangan pergi awal sangat sebab dia memang ada time off dia. Sebab tu anda kalau flight daripada Korea ke Jeju biasa waktu pagi atau tengah hari dia malam tak ada. Okey. Alright, itu sajalah yang saya terangkan jika anda pergi ke Jeju nanti. Alright. So prepare bank digital card anda menggunakan WISE. Itu saya gunakan ke semua kad ini untuk pergi ke US, pergi ke mana-mana negara saya pergi semua saya gunakan tu. Memang mudah dan safety Kalau credit card, misalnya kena tahu saya pergi ke Jeju, dulu saya guna credit card, tiba-tiba ada scammer tolak 400 lebih saya tak rasa telefon tu off kan, matikan situ so bahayalah kita gunakan kad yang credit card kita tahu sebagainya lah. Baik gunakan kad yang kita boleh lupuskan atau kita boleh tarik duit masuk ke dalam bank kita semula. Okey, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel saya.